Sedap. Tiramisu macam Bukan tak macam tu. Tu aku Sedap, cuma kena 5 minit lagi. Macam ni lah. sedap. sikit lah bakang kau Farid. Itulah tu. Okay, dah sampai. Like, hai, master. Ini kaki dia tak boleh. Like, hai, master. Like, hai, master. Orang bawah kot. Kau nak naik atas? Tak kisah. Karaoke bawah ni. Cantik. Wih, cantiknya. Cantik dah. Like, hai, master. Cantik dah. Cantik. Patutlah. Bolehlah, sibuk. Sukalah. Ilia, cantiknya. Wih, cantiknya. Cantik kan? Ni apa? Ni bilik. Kita duduk bilik ni lah. Malah nak naik tu. Naik ke atas. Dia tak belah sana. Jom. Oh, ni dah oven. Itulah apanya. Nak masak pizza. Ni mandi. Untuk mandi ke apa? Ya lah. Biasa lah. Mandi kopi ni. Oh, sini. Oh. Wih, sempit Wih, takutnya. Ini tak boleh ni. Ya tu. So, kita tak boleh dekat. Wih, nak pusing apa ni? Wih, pening. Oh. Sebab kau Dia masuk kau naik. Itu yang kau tak tahu tu. Like, hai, master. Tepi aku nak terjun. Sampai dah buat. Simak. Bila lah kau ambil bilik sana. Kau bilik sana atas. Sana. Itu happy. Aku atas, bawah ni. Oh. Macam dia naik? Wih, bestnya ada tu. Ada smoker. Ada dat. Betul ke ni kau main? Padi ni dia record. Oh, bapak apa. Dia tak payah benda ni pun. Dia macam tu je. Kaki ni lah. Kaki angkat sikit. Aduh, tak masuk. Sundul. Mira. Boleh. Tak pecah bola ni. Mana Aziz? Jatuh aku. Dalam bilik tu semua dah record dah. Boleh. Dah. Pika dah record. Bilik mana lagi tak naik? Mana ni Pika? Mana bilik karaoke bawah? Ambil sepuluh. Cakap doktor saya nak NT ni. Mana? Saya malas nak NT. Ni Mira buat apa? Baik, tapi Macam. kau nak sila. Aku tak sini, aku tak nak. Kerja aku banyak. Wait, ASMR. ASMR. Ada ni? Ni. Pavlova. Lupa. ASMR. Okay.
Kita ada mobil. Pak pecah. Aku ni menyibuk je. Itulah aku dah tengok orang. Padahal aku kejap je tapi macam shock pula. Lama-lama kita bahagi dulu. Nanti datang sini balik. Lari. Dena dia apa? Nina pindah rumah. Bukan adik dia tolong. Dia cakap adik dia sakit. Adik dia rumah dia ni. Malam kena. Setelah hari yang masuk rumah. Bapaknya semalam lagi hilang kat barang. Bapak dia buat rumah kat sana. Kita tengok pula korang besar gila rumah Besar nenek, gila? nenek dia. Kita macam, weh besarnya rumah nenek dia. Dia takut. Kenapa? Dia besar sangat aku takut. Like, hey, bust that on the beat. Aku cakap kalau kena pergi cepat kan. Bukan. Kalau tak ada orang tak pergi. Macam banyak gila space. Macam Alice Wonderland. Lepas tu nanti letak apa? Letak krim. Nak letak krim. Mana tu? Krim ni dekat dalam peti. Oh, rambut. Ready. Go. Kena gunting dulu Kita buat kafe ni. Semput datang. Nanti kita BBQ kan? Ha. Bila tak kita nak main game? Apa? Sini. Okey, boleh? Banyak mana? Kat sini. Sini boleh, situ boleh. Dia ada dua. Masuk je. Masuk je. Umpat je sini. Okey, nampak. Okey, kita dah ada kita punya baker terbaru. Miro, kita teringin nak belajar dengan Miro. Dan apa nak belajar aku? Ya ke? Nanti buatlah kelas. Ha? Banyak gelak nanti. Banyak-banyak ke? Macam tu? Ni, macam ni kan. Fahim masuk ke dalam ni. Letak je. Sampai sampai picit. Letak sampai picit. Nanti dia keluar sendiri. Tapi sudah-sudah nak naik ke atas. Okay, picit. Situ, dia sedap. Biar. Ha? Macam ni. Ni kan banyak kosong tepi kan. Letak. Sampai belakang. Sampai sini. Tu biar. Lepas tu keliling tu. Betul. Ini kelas Pavlova. Pavlova. Apa itu kita sejuk kali dulu kan? Boleh? Okey ke ni? Letak dulu. Oh, lepas. Sembat. Kita pergi. Hey. Kan? Ada Okay. snooker kan? Kita nak buat semula kan? Siapa? Pun aku ada listrik. Dia cakap, pasal orang ambil gambar. Apa ambil phone dia pun mati. Mati. Dia macam panas laut kan? Wah, sok Nova man. Ini sebelumnya tak kotak. Dia mencair ke apa tu? Dia punya frame. Dia Oh, ni? betul dekat situ. Kalau balik dah seperti dah tu. Ni yang paling pak lah. Yang tu. Sekejap. Nanti datang join kelas kita orang. Kelas Deko Pavlova. Baik. Siap ada buah. Siap bawa quiz kan? Yes. Ni matcha. Matcha strawberry. Kita kan dah besar kedai. Dah buat kedai. Satu cawan RM5. Mahalnya. Pemahalnya. Satu cawan RM2. Kau dapat ais je. Kenapa ada minyak dan gula ni? Ada dalam menu ke minyak dan gula? Kita ada nugget. Nugget sampingan. Haziq dengan Farihin dia tak boleh balik. Haziq ni hao? Ni hao ma. Oh, 很好。很好eh. 我不知道。Best tak pergi sana? Like, hey, bust that on the beat. Ada tu. Best tak? Best tu. Susah cari makan ke? Ya. Nak pergi mana? Oh, got video man. Oh, now I know. Tadi bakers adalah dalam 10 tahun. Buat matcha baru lagi. Buat matcha dalam 5 tahun. Macam tu kan. Tapi orang baru sekarang nak viral macam-macam ni. Kita orang sebenarnya dah buat lama dah. Cuma tak famous je.
Tiramisu matcha yang ni saya dah buat siap-siap lah kat rumah. Kita dah buat siap-siap. Yang ini just untuk ini dia punya blueberry. Ini apa Tak tahu. Ni apa nama dia? Raspberry Itu blackberry. Blackberry dengan strawberry. Strawberry tahu. Strawberry kita tahu. Kalau tak tahu strawberry, Nutella ada Nutella. Sorry, hari ni bukan saya yang kemas barang. Hari ni orang lain yang kemas barang. Rajinnya Mirul bawa. Kita potong strawberry dua bahagian. Strawberry. Oh, merah. Hatiku dapat merah. Kan? Bodoh apa ni? Well, ada orang yang buat bilon. Kan? Cantik pula tu. Dia macam banyak gila tempat untuk kau lepak. Oh. Tak ada alasan kau tak nak bonji. Cik, tak ada alasan. Siapa yang tak bonji, aku campak dalam kolam. Ambil pregnant ke? Masa kita pergi sungai tu, tengah pregnant. Tapi dia pun tak tahu. Nak drink dalam coklat tak? Hari ni. Nak? Ina, nak buat. Macam nak buat? Ni caramel. Ni Ni caramel. coklat. One chocolate. Tak, kita orang makan dekat Shah Alam. Makan geprek. Geprek ke gepuk tu ni? Entah dah, gepuk kan? I don't know. I thought kau guna Nutella. Kau guna ni ya. Okay, mana? Karamel. Karamel. Caramelo. Tak nak? Tak nak. Macam tak sedap tu. Buat lagi dengan coklat tu. Patah background pun. Yang ni nak nampak ni pula. Caramelo. Taralili, talalala. Tahu ke? Tung sahur. Pandai dari bilang. Yang ni untuk celebrate birthday kita tau. Dah screen belum? Sentuhan. Bagus juga. Aku bawa linen weh. Oh yo. 29. Ini ada lagi lah. Go. Serius. Ada silver. Orang semua. 9. 10 lah. Weh, game kita dah start. Serius lah? Oh. Faham? Kita orang nak buat tiramisu dulu tau. Nak buat tiramisu. Kan tiramisu kan wait. Kita nak sekali je. Kita nak macam buat dulu macam. Tak boleh guna. Tak ada pakai. Buat. Next is mana botol dia? Oh ni. Dodol. Kalau buat macam mana nak buat? Kita tak. Oh ni strawberry. Okey, kita kena bancul kita punya kopi. Biru pun bawa, pergi kecil-kecil tu. Astagfirullahaladzim. Sayang, ni dah ada. Ni lagi senang. Kalau bekas besar tak boleh. Nak berapa? 5? Kau dah bangun? Anak kau dah bangun. Okay, mula-mula kita letak kopi, aku jadah ni. French rose. Flavor salted caramel. Okay, lepas tu kita tak gula. Lepas tu letak gula. Okay. Ni hasil dia. Anda nampak? Kita masuk air yang papai naik mana ya? Kita macam nak buat air panas. Tiramisu. Tengah buat tiramisu. Tengah buat tiramisu. Tak pakai mesin. Pakai dua. Nak selamat nanti kita call lah. Call lepas tu 2-0. Okay, kejap. Nak pergi mana weh? Nak panggil tu. Alah. Tu anak kau. Ayah. Smart.
Kau. Sedapnya bau kopi. Belum, baru nak baik. Kita baru start pavlova. Tiramisu pula kali ni. Dia kena ada. Dah terbang. Kita boleh celup dan letak di sini. Celup ni atas. Oh. Celup je. Boleh satu dulu. Celup je. Celup dia sekejap je, Amir. Mirul. Bagi dia kompak-kompak. Sampai dia serap. Tak muat Tapi dia tak boleh over. Tak boleh lembik. Dah lembik sangat. Cepat. Dah patah. Oh, sekejap je dia boleh dia dah Ni tu. first time tau kita belajar. Depan kolam dia kawan. Ya, depan kolam. Tak muat. Patah. Patahkan je. Kalau tak buat macam mana ni tu? Patahkan je. Patahkan je. Jangan lagi mat. Sabar. Lalu laju. Jangan letak dulu. Nak letak krim dulu. Bella. Aduh. Mana Ilya? Ilya. Kak. Macam strawberry pun ada. Nak yang mana satu? Kau nak beli yang mana? Oh, dia tak nak beli. Chip sikit. LOL. Weh, boleh menyangka tak kita orang ni? Tak boleh? Lambat? Dia dah marah kau. Kenapa tak sabar ni? Kita nak buat berapa layer? Tak tahu. 3. Penuh kan? Kopi tak cukup. Sedapnya kalau macam ni. Bermacam pula. Gila tu. Memang nak beli ais nanti kan? Mohon sabar. Dia gancur. Dia tu nak letak je. 5 guna. Mana? Dah pandai. Oh, kena guna ni juga lah. Kena guna gula juga lah. Kopi tu. Kau tak boleh pakai. Tapi boleh je kalau nak guna yang biasa. Atas tu pun boleh. Itu paling cantik. Master bedroom. Semua masuk kat Betul lah. Semua Macam ada semua tanda. master bedroom. Gaya ibu dia. Oh, korang baru buat. Ha. Oh, so ada bom apa? Bukan yang bom boling yang apa namanya? Ada daddy finger. Bolo. Bukan dia nama dia. Like, hi, Master on a beat, bro. Lady finger lah. Ada brand dia bolong apa tak? Boleh ke? Akak tiramisu lepas ke? Kau memang letak. Tak ada seni. Dah apa? Dah siap. Ada apa kau Presiden? Wah. Nak ni Nak panggil dah. Maaf Tuan Presiden. Bawa siap. Okey, you boleh tabur-tabur. Tabur apa? Okey, tabur kopi. Oh. Tabur kopi. Macam ni ke? Dah. Lagi lah pun. Habis kerja lah. Apa? Ada 2 bekal. Satu makan, kopi. Okey, dah siap. Presiden sampai ke sini dah ni. Mana perfect dia ni?
Sekejap, jom let's go. Tu boleh minum. Kalau semua hari ni kita mulakan dengan game pertama. Actually game petang ni kita buat game outdoor. Tapi memandangkan cuaca agak panas, mengikut kajian cuaca dan tak sihat lah orang-orang KL macam kita. And then kita tukar game malam, game indoor ke petang. So kita kurang bergerak sikit lah game dalam ni. So kita mulakan dengan game pertama. Kita ada berapa orang? 10. 10. Tolak aku. 9. Oh, baik tak ada tolak. 8 tambah 1. 10. Betul. Saya suka. Okay, so dia actually kena 10 orang. Tak apa, saya kurangkan satu situasi. Okay, macam ni. Boleh beratur lah. Ada seorang yang kena tolong saya lah. Seorang lagi tak boleh main. Oh, maksudnya Yang 8 orang tu. Pilih lah. Tadi dah pilih? saya je lah. Korang nak tanya nak tampilum boleh? Tali tampilum. Ya, jap. Asal kau? Okay. Tali tampilum. Dah. Tiga. Bismillah. Tali tampilum. Nak 8 orang. Korang usum lah. Siapa? Laki bini. Osum macam mana? Siapa menang kalah ni? Okay. Siapa menang tak main. Siapa menang main lah kan? Siapa menang main? Siapa menang main? 1, 2, 3 kali ya, Osum? orang main, saya tak main. Berapa kali? 3. Satu. Orang satu dah kan? Kosong 2. Kosong 2-1. Jangan boleh gosok. Aslam. Okay, so total 8 orang kan? Okay. 1, 2, 3, 4. 2. 1, 2, 3, 4. 1. 1 lawan 1. 2 lawan 2. Sekali lagi aku tak cakap. Aku nak aku cakap. 1. Gitu. Aku tak nak aku tak nak kau yang pilih. Alhamdulillah. 4. 1. Yeay. Okay. So 1 akan lawan 1, 2 akan lawan 2, 3 akan lawan 3, 4 akan lawan 4. Aku apa aku? Satu. Aku satu. Okey, kita mulakan dengan nombor 1 ni. So yang nombor 1 2 orang tu ke depan. Aish. Jangan. Buat apa tu rasa macam kena bully pula. Game ni bernama Dahiku Dahimu. Ui, babi daya aku dah luas. Okey, dia main dahi. Dahi asal Okey. luas. Saya akan terangkan dulu sebelum mula. 2 pemain akan dilekatkan satu perkataan di kepala. Kalau dah biasa tengok spontan dia ada game ni. So dilekatkan kepala. Nanti yang pemain, anda tak boleh sebut perkataan di kepala anda. Kalau anda sebut anda. Cakap je lah kau. Aku lagi karakter lah. Kau bayar. Cakap je lah kau. Okey, kau tak boleh sebut perkataan yang di kepala kau. Aku tak boleh sebut. Contohnya perkataan kepala kau tu. Aku mana tahu perkataan kan? Aku tak tahu kan. Kau kena berhati-hati. Dia ada sketsa tau. Contohnya sketsa, korang dua nak pergi mengaji. Kau punya perkataan atuk, kau punya perkataan. Tapi kita boleh bercakap lah. Boleh cakap sejadah. Dia kena sentiasa bercakap. Lepas kau cakap, dia cakap. Dia berbalas. Kena berbalas. Dan tak boleh ulang dialog yang sama. Kau kena trick Dalam senyum. Kau kena trick dia supaya dia sebut perkataan dia lagi. Faham? Kena sebut perkataan. Yang kat Kau kena buat dia. Watch that on the beat. Dia sebut perkataan dia. Faham? Jadi kalau dua-dua tak tersebut, 2 minit habis, aku akan minta semua orang settle perkataan. Kalau dia orang berjaya teka, dia menang lah. Okey. Okay, pembantu saya. Oh. Baik. Ada peringkat daerah. Nabila macam mana?
Pejam mata Aslam. Dulu pejam mata. Sebab nak tampal perkataan ni orang. Bapak Jangan besar tengok, kau jangan tengok. Jangan tengok sebab kalau tak dia tak ni lah. Tak jadi lagi ni kan. Aslam kau main tipu. Okey. Ha? Takkanlah nak cakap nampak. Ini betul lah nampak. Okey, Aslam nampak nervous. Seorang boleh Senang ni, Nabila. Dia jaga timer. 2 minit ke 3 minit? 2 lah kan, 2 lah. Situasi dia, 2 orang kawan excited sedang berkelah di tepi sungai. Dialog dimulakan dengan Aslam. 2 minit bermula. Dua orang pergi dekat sungai. Berkelah di tepi sungai. Okey, aku start dulu lah. Okey, situasi dia, 2 orang sedang berkelah di tepi sungai. 2 orang sedang berkelah. Kau kena hati-hati tau, jangan tersebut perkataan kau. Nak duduk boleh? Kurang sikit nervous. Perkataan dia lah kan. Perkataan dia lah kan. Oh, aku pun perkataannya aku. Dia pun akan buat kau tersebut ke? Nak degek ke? Kejap. Okey, Dengar balik situation. Situasi dia berkelah di tepi sungai, excited. Kawan-kawan ni Kelah kat tepi nak duduk ke, nak diri ke, nak berlakon ke? 1, 2, 3. Berkelah di tepi sungai. Okey. Nabila mula dulu. Start lah. So tanya je lah. Tanya soalan. Dekat apa-apa lah tanya kan. Pasal campsite juga. Tepi sungai. Okey. Dekat campsite ada tandas tak? Dalam campsite ada tandas, tengok depends lah. Kalau ada. So dia kena tanya juga kat aku. Kau kena Kau tanya. kena berbalas lah, kena Ada berborak. dialog kan. Ada dialog. Tak semestinya bertanya. Tak semestinya. Jawab betul lah. Okey. Kalau kat tandas solution kan, apa jadi kau orang tu? Kalau tandas terlicin. Kita campsite sampai malam ke? Tak kisah kan? Tapi aku tadi tanya pasal tandas. Tapi boleh tak kau bagi Nak tandas juga? nak tandas? Tandas hilang. Bayangkan kalau kau masuk tandas tu, kau nak pergi, tapi kau nak masuk, Mirul tengah keluar, Mirul Zimah keluar. Lepas tu kau buka-buka tandas tu, kau nampak dia tinggalkan sesuatu. Apa kau rasa? Macam tu. Kau bayangkan kau nak pergi tandas tu, kau nak buka tandas tu, Mirul lupa nak flash. Apa yang kau rasa? Macam tu. Aku rasa happy. Happy. Okey. Ada makan dah habis dah? Lagi 2 minit lah. Lagi 2 minit. Okey, lagi Nabila lagi. Aku tak tahu nak situasi apa aku nak tanya ni. Itulah aku macam aku risau kalau dah masuk tandas tadi, masuk kan. Tiba nampak pula Mira Mirul. Nampak apa? Mira Mirul. Oh, lepas tu? Macam kalau nampak tu Aku risau ni. Aku macam ni apa nama ni? Okey. Apa benda aku pun tak tahu. Tak apa kalau macam tu, ada je orang akan tolong. Ya. Nanti Mirul kat yang tolong. Dah. Sekejap. Aku risau. Dah lah kita first. Macam mana? Dia tanya apa? Kalau aku jatuh, rasanya ada orang tolong tak? Kalau aku jatuh. Kalau jatuh ada orang tolong. Macam mana? Aku sebut apa? Okey. Dah bilang dulu. Aku sebut apa? Tapi aku nak kau tahu. Kau tahu tak perkataan kau apa? Kalau jatuh. Ya. Kalau jatuh. Jatuh. Perkataan kau jatuh. Ai. Bukan dia ke? Bukan dia ke sebut jatuh ni? Itu bukan perkataan dia. Kau tadi sebut perkataan kau. Okey. Okey, tak cik lah. Aku baru tahu. Dia sebut kataan lawan tak apa. Tak apa. Apa soalan? Aku dah dapat dah. Tak ada. Kali ni? Tak ada. Saya dah ada banyak pembantu. Okey, dah ada banyak. Tutup mata. Tutup mata. Tutup mata anda. Kuat ke ni?
Sorry, Mirul. Aku tak tahu nak beri contoh apa lagi. Okey dah. Tapi aku rasa macam nak tetangga. Tapi macam nak ketanggal. Tekanlah. Tekan-tekan. Yelah, aku pegang lah. Farin, nampak aku punya. Tundal kepala kau. Tekan lah, Bin. Weh, Farin, kau kena pegang dia ni. Kau pegang dia lah. Itu. Aku pegang. Itu, aku tak nampak. Situasi dia? Situasi dia, dua orang bekerja di kedai makan ayam gepuk. So korang berborak lah sambil macam tengah bekerja tu kan. Ada masa berborak, korang berborak. Timer. Okey, 4 minit bermula sekarang. Kat ayam gepuk kau selalu order apa? Entah, aku nasi ke? Janganlah. Bapak senang. Kau tampal. Tutup mata. Wah, serius eh. Kita very confident. Okey. Okey tak? So situasi dia, dua orang macam orang kata sewa satu rumah lah. Baru pindah rumah baru. Okey. Sofa ni macam berat ah. Dia tolong angkat sekali. Hati-hati dengan perkataan anda. Kami tolong lah. Dia sofa ni yang berat. Kenalah tolong. Sebab sofa ni apa? Sofa ni apa? Bukan sofa ni kursi. Cuba beritahu. Nampak kotak juga? Nampak apa? Kotak-kotak. Mana berat tu, berat sangat tu. Rumah saya ni kan besar, banyak barang. Ada sofa, ada TV. Berat tak? Berat ke tak? Berat ke tak? Berat ke tak? Oh, iya je. Psycho dah. Ringan je. Dia dua je. Tak, sekarang dia dapat kotak tak? Tak banyak. Okey, lepas tu kita nak angkat apa Timer. lagi? Belum lagi. Kita nak angkat apa lagi? Saya kena cek kotak. Nampak? Berat ke dah rumah macam ni aku rasa. Berat ke rumah tu? Kau nak pilih rumah ke? Oh, nak pilih rumah. Rumah ke tak Pindah. Oh, lori kita lori yang besar kan? Saya tu kita beli kotak. So nak angkat-angkat berat tu. Nak angkat kau. Nak angkat. Saya Reza. Belum. Compound. Ada video tak sebut lagi, ada video ada saya. Tapi macam tinggal separuh tu. Yang harapan. So satu lagi. Merapu kan? Jangan bagi obvious. Dah tutup mata. Dah? Dah mana-mana dah tutup mata ni. Okey. Situasi dia, dua orang sedang mendaki Gunung Kinabalu. Sikit lagi nak sampai. Orang boleh buatlah situasi tu dah nak sampai ke, dah sampai ke sekali korang. Kita mula sekarang. Gunung Kinabalu. Kita lagi berapa meter nak sampai? Tak tahulah. Jawapan selamat. Berhati-hati. Larat ke nak naik Gunung Kinabalu? Okey je. Tak sabarlah. Kita sikit lagi kan nak sampai. Tapi nak air dululah. Nak air? Alamak, tak bawa lah pula. Dah habis. Tak rasa ni ke macam penat sikit. Dah, memang pun. Saya hormon. Tapi tahulah apa yang aku nak sebut. Dengar. Kita apa? Punya apa ni? Dia ada tak tu? Minum punya perkataan apa? Penat lawan dia apa? Penat. Dia bukan lawan. Oh, bukan lawan. Jauh. Tak. View. Pemandangan. Pemandangan apa? Cantik. Game yang bagus. So, siapa nak main? Saya saja. Bagi Happy.
kau nak buat apa? Yang kalah apa? Yang kalah lah main. Yang kalah apa? Gaduh. Kau nak buat apa? So adalah wakil lelaki tu lah. Pasti game lelaki yang perempuan. Dia tengok boys vs girl. Susah. Tu je berjaga. Situasi. Okey, situasi dia dua orang kerja. Mari kita tengok pertandingan terakhir di antara Haziq dan Ilya. Korang mengutuk bos. Korang ni situasi dengan mengutuk bos lah. Situasi dengan apa? Kena Tak pandai tu. Mula 4 minit dan sekarang. Kau tak rasa give up dengan dia? Kenapa pula? Kan kita baru pakai gaduh kan? Dah member dah marah. Kita Oh, borak. kita Rasa borak. give up dengan dia. Rasa jugalah. Korang kerja sini berapa lama? Kami juga dah 2 tahun. 2 tahun. Kadang rasa dah kena marah dengan Majikan. majikan. Majikan rasa nak balik juga. Balik cepat lepas kena marah kan. KK dia dah nak masuk, dia dah Balik duduk sini Ada dengan tapi bos. aku rasa nak caw. Aku rasa nak caw. Kenapa pula nak caw? Kenapa tak nak balik? Betul belum pukul 5. betul lah tu kan. Tak, kau plan kat sini kau nak kerja berapa lama ni? Aku je dapat takkan ni. Kau plan nak kerja berapa lama lagi? Lagi 3 tahun. 3 tahun. Selalu kau balik pukul berapa? Dalam pukul 12. Sebab aku malam. Haziq dah nak kena dah tu, Haziq dah nak kena. Kalau kau lepas kena marah terus balik ke? Selalu lepas kena marah tu aku pergi minum dulu. Lepas minum? Lepas minum selalu aku tak gerak terus. Betul gimana? Aku akan lepak lagi. Geram. Oh, selalu kau lepak dengan siapa? Selalu lepak dengan Fahri. Kau tak ada rasa macam lepak dengan Fahri. design ke apa ke? Tak ada rasa lagi nak design. Tak ada. Habis tu kau lepas lepak dengan Fahri terus balik ke? Fahri je nak. Fahri selalu dia minum kopi kalu. Tolong. Ada masa lagi. Ada rasa nak resign. Kau tak fed up dengan bos? Kadang fed up juga tu. Kan? Tapi nak macam mana bos kena hantar Agak-agak outstation. berhenti bila? Agak-agak kau nak kerja sini berapa lama lagi? Macam aku cakap tadi lah lagi 2 tahun kan. Bukan 3 ni. 2 tahun lepas tu? 3 tahun? 3 tahun lepas tu? Terbalik kot. Kau rasa terbalik ke? Ya, aku cakap tadi. Cakap je lah Ilya. Ramai dua member kita dah resign. Kau tak rasa nak resign ke? Aku rasa tu lagi berapa? 2 tahun. Lagi 2-3 tahun. Kan lain. Ha? Balik! Kita tengok. Betul. Okey, Haziq. Resign. Kita tengok. Sekejap. Nak try lagi ya? Try ke? Berhenti. Okey, kita tengok. Alah, macam nak tak senang. Seri. Seri! Jangan. Langsung. Kenapa cakap jauh balik? Fikir cepat bicara. Gerak. Tak ada sebab Aziz dia push balik kan. Dia dah pasal. Oh. Dia menang. Dia menang. Dia menang. So, Haziq lah. Boleh banyak. So, ada 2 lelaki, 3 perempuan. 5 orang tu minta ke depan. Macam mana nak buat Zik? Haziq nak buat situasi final. Baik. Kita dah ke final. Balik, masa tu pembikau pula. Dia takkan balik lah. Tak faham awal tu.
Pembantu nak buat apa pembantu? Pembantu datang. Tutup mata. Pembantu datang. Tutup mata. Ni final 5 orang. Korang kena borak tu ikut urutan. Situasi dia ni kita bagi 6 minit 5 sekawan Situasi dia dalam bulan puasa. 5 sekawan dalam bulan puasa. Puasa tengah tak sabar excited nak beraya. Tak sabar nak excited beraya. Okay, Aziz start. Lagu apa? Sebulan berpuasa. Terus sungguh apa? Ada lapar. Nak minta maaf. Mana satu yang kena? Okey, Mirul. Tak rasa lapar ke? Sekarang tak lah. Selamat Hari Raya. Bro, keluar bro. Okey. Haziq dah terkeluar. Lelaki seorang dah kecundang. Cuti. Tadi dia tak cakap kan? Mana Encik? Cuti balik kampung mana? Okay, Zima. Lapar kot pagi-pagi. Selalu makan apa? Pergi masjid tak? Masjid. Pagi raya. Kadang tak pergi. Tadi macam lain dia ayat lain pula. Oh, main PlayStation. Tak cik lah main PlayStation. Tapi kalau sampai salam tu kita buat apa? Ya. Takut. Mohon apa? Kalau malam raya kan, kita sumpui ni. Pasal dalam melampau tu makan lah. Makan apa? Kuih apa? Kuih. Kuih lodeh? Kuah. Tu buah. Kita ada samping, kita. Selalu balik kampung mana? Selalu balik kampung Kedah. Oh, Kedah. Pada ni kampung kan? Kampung Kalau ke kampung kan, Miro selalu kalau malam raya, selalulah susun kuih-kuih tu. Pada ni susah. dah sesuatu kita nak. Lepas tu mohon maaf. Maaf. Zima, kamu Zima. Lepas kita ni, kita cakap apa? Maaf selalu balik. Apa tu? Selalu pagi raya kat kampung apa-apa. Tupai, Kampung makin apa? Dia sebab kena tekan-tekan kan. Okay, sambung. selalu kalau malam raya tu, Miro dengan ibu selalulah buat kuih tai. Paling buat tak? Lagi kuih apa lagi? Kuih apa lagi? Kuih cuba cakap. Isi muka. Pasal macam selalu rasa lapar, tu makan kuih je. 6 minit dah. Sekejap, dia dah habis ni tak lapar ke? Rasanya dah dah. Siapa boleh order kuih? Timer dah ada. Dah. Mirul teka perkataan Mirul. Lapar. Kita tengok. Sorry. Kuih. Yeah. 5? Maaf. Yeah. Power tu. So ada 3 pemenang lah. Okay. Tengah tu bukan sikit.
So Terus je next game. Game tadi dah ada pemenang dah. Next game. pemain yang ni dia kena dekat sini, yang lain duduk situ. Korang akan dapat satu situasi atau ayat. Korang kena lakonkan tanpa bercakap sampai korang punya tim boleh teka. Contohnya korang dapat Aslam makan ayam. So Aslam kena explain kat korang satu persatu. Ikutlah cara masing-masing kan. Yang satu Aslam. Dia kena pandai mengayakan macam mana lah. Tunjuk dia tak boleh lah. Tunjuk tak boleh. Apa yang nak buat dia gaya? Nak gila-gila boleh. Nak gila-gila boleh. Boleh. Kita main sampai situasi habis boleh. Dia ada masa Kita tengok siapa yang dapat 5 situasi dulu lah. Siapa dapat 5 dulu dia menang. Masuk. Aku power so man. Sam. Dah start dulu. Dia tak dapat dulu. Atas Ilya dulu lah. Dia ada sini lah. Sini okey. Ada 3 minit tau. Bagi tahu tim ada berapa perkataan tu boleh tapi tak boleh suara. Aku boleh bagi tahu selagi tak sebut perkataan tu dulu kan. Tak selagi boleh lah kan. Tak boleh bercakap. Tak boleh, kau kena berlakon. Cool. Tak boleh bercakap. Duk pehe. Tadi tu tak faham. Makan buah anggur, petik buah anggur. Kupas buah anggur. La. Kunyah. Ah, kunyah. Sabar. Ayam. Petik hijau. Pokok. Petik hijau. Petik daun. Petik daun anggur. Petik daun anggur. Blueberry, lolong. Apa? Ubat. Apple. Minum. Sedap. Anggur hijau sedap. Berapa perkataan? Okey. Pertama. Mana boleh jadi tu? Yes. Tongkat. Atok. Kejap. Bertongkat. Kau ni. Orang lelaki tua. Atok. Haziq. Mira. Berjalan. Berlari. Piramid, Mesir. Piramid. Rumah orang tua. Rumah sakit. Ketiga. Tak ada. Petik ais. Hujan duduk. Kerusi. Terbalik. Roboh. Rumah. Kanting roboh. Rumah Orang tua. usang. Rumah. Rumah lama. Lama. Habis tamat masa. Rumah baru. Habis. Cik kita apa? Berapa minit? 2 minit. Oh, 2 minit. Mari. Tak ada nampak kat Tak nampak. Jauh. Ha? Tak buat apa? Okay. tak gambar. Macam tak kat Malaysia. Kan? Kita pergi mana? Bali. Comel namanya. Pikan nak dari sana. Ni ada sunset. Zima. Kasih tu mana ni kau benci. Ha. Ya, cantik boleh vlog kita dah. Ambil gambar. Kita berdiri kat depan tu je. Depan tu. Sebab nak nampak background. Oh, nak ambil gambar. Muka tenang.
Tapi mesti ada dia punya Swiss kan, tapi tak tahu kat mana. Dia rasa dia auto tu. Malam baru ada. Dia dah set timing. Kita nak masak dinner. Mak kau. Hampir nak masuk dalam pool. Ada rasa bawang sikit lah. Aku lupa bawa dia punya serbuk cili. Tapi tak apalah, guna je lah 2 jam. Okay. Rasa dia lain sikit lah. Tak apa, boleh je. Oh, kita try buat matcha. Macam nak buat Miro? Oh ni. Air panas, rendam dia dalam 5 minit. Dia kembang baru letak. Berapa banyak? Bagi dia kembang tu dekat bawah tu. Berapa banyak air? Rendam dia. Itu boleh. Okey. Mak tak bawa phone lah. Tak ikut. Kacau-kacau. Oh, dia kembang. Oh, tak payah guna air. Kena guna air. Cuma ni nak kembangkan. Dia nak kembangkan bambu benda tu. ni. Oh. Roti telur je. Roti telur je. Tapi apinya tak tahu panas ke tidak. Wah. Kita tak pandai. Ini potong bawang. Potong bawang, nak masak kimchi jjigae. Kimchi jjigae. Kan dekat ada blender ke? Tak ada blender. Balik. Kita tunggu dulu. Kau boleh. Masuk ni satu paket. Lepas tu air ni. Ni muncul ni buang. Tapi tu air sejuk tau. Dia kena sejuk. Oh. Okey, letak tu dulu. Letak semua. Okey. Okey, sudah boleh kacau. Sampai dia bubui. Oh. Sampai dia gebu. Faham? Lepas tu letak strawberry, letak ais, letak susu, baru letak ni. Dah siap. Satu-satu lah. Okey. Ni cantik kan? Guna cawannya. Okey. Ini penat Kau dah tangan. Buat laju-laju kau buat telur baru. Weh, dia suruh letak apa tadi? Aku tak letak fokus. matcha dulu. Dah letak strawberry dulu. Strawberry. Lepas tu letak susu, lepas tu baru letak matcha. Tak susu. Aku tak fokus tapi aku agak-agak. Matcha tu agak-agak kan? Dah. Bukan letak matcha dalam tu. Bukan, dek. Bukan, dek. Tak apa. Letak matcha dalam ni. Dalam cawan. Tak function aku. Bukan macam strawberry dalam cawan. Tu boleh. Nah, strawberry letak dalam cawan. Okey. Agak-agak lah kan. Lepas tu letak susu. Ais mana ais? Letak ais. Letak susu. Kan? Letak matcha. Susu banyak sikit. Susu banyak sikit. Okey. Letak matcha. Manis tu macam tu lah. Kita test lah. Okey. Saya banyak kan? Oh. Kau tahu tak? Aku serius. Aku cuba kau rasa. Tak tahu ni boleh satu cawan ke apa? Miro cakap. Weh, Mira tak cakap. Okey, kita test. Kacau. Aku rasa strawberry kau ni banyak sangat ni. Okey, minum. Sedap tak aku buat? Benar-benar. Sedap. Cuma kena tambah matcha. Sedap. Sedap. Ya, saya rasa. Oh, not bad lah. Sedap. Sedap kan? Sedap. Okey, sini. Sedap. Not bad kan? Okey. Sedap kan? Not bad. Siapa punya? Tak siapa. Kita orang testing. Oh, macam ni. Ini Miro punya. Kenapa ke? Ni ada strawberry kat bawah ni. Feedback How was it? Sedap. Sedap. Sedap kan? Jadi kan? Dia tak berumput. Betul. Aku tak suka matcha berumput.
Tuan ni. Bukan macam dulu baru susu. Susu dulu kan? Tapi teringin nak rasa yang macam ube matcha lah, banana pudding lah. Oh, banana pudding not bad tu. Sedap kan? Sedap. Aku tak try yang famous punya lah. Aku pergi kat cafe random. Tapi sedap. Weh, kau buat apa weh? Tak start bakar lagi. Tak tahu dia buat apa. Rumah punca sebenarnya. Nak interview orang yang membakar-bakar. Membakar-bakar. Aku lagi sikit lah bakar kau Farin. Pizza. Kita nak masak pizza je. Nak tengok tak pizza kita? Pizza kita. Pepperoni. Buona pano, ikan pene, rapantano. Jangan on the way 5 minit lagi. 5 minit 5 minit lagi sampai. Dekat eh? Pandai tu. Dekat Kau kata Jun? dah masak ke tak ni? Terus Farin tambah plantain berapa sikit. Weh, nanti macik. Satu. Dia ada sini. Satu dah. Kau pun. Sebab tu dah dalam tu dah. Asyik basah lah kat sini. Aku kan besar mana? Ni dekat. Kejap je kan. Aku rasa dah masak. Tak masak. Uyo. Dalam. Menipu. Sini. Asalnya suka dah. Nak order makanan. Aku yang kau buat mesti borak lama-lama tak tahu buat apa. Tadi kau berenang oh. Tempat tu buat match time tu. Tapi kentang tak ada. Lepas tu bangun. Subuh, lalu tidur kat atas jalan tar sampai pukul 8 pagi. Apa dia? Cik juga aku lagi. Tah, apa benda dah. PPD tak ada belau. Kat bilik. Okay, berkumpul semua. Kayaknya cucuk sampai dalam kot. Sampai cucuk. Kalau dah rosak sebab dia yang buat. Kalau korang nak tahu, Pavlova ni Mira yang buat. Mirul yang buat. Farihin and Deco. Farihin chocolate drizzle from Ilya. Cepat. Masuk dalam barisan sekarang. Oh, masuk dalam barisan. Cepat. Aku 29 tahun ni. Miral. Miru tu? Oh, ni. Kejap ada lagi Mirul. Hati-hati jangan jatuh. Happy birthday Hood. Happy birthday to you. Happy birthday Hood. Dia pegang kau. You. Jaga mood. Dia tak ada. Jauh sikit Aslam tolak ke tengah sikit. Kipas ada. Korang ready tau ni lilin ni. Takut dia jatuh kan. Bocor. Anak aku kalau kau nak tahu ni lah pandai nak. Tadi bukan ada torch ni. Lighter kan? Lighter. Dia nak. Lam Traditional. hati-hati lam api tangan tu. Aslam reti tak? Lambat. Pressure kan. Timing kena jaga timing. Lam buka jangan pegang Tadi lah. tu. Hati-hati. Tangan weh, pegang. Tangan. Dia Aku rasa sebelah je sampai. Happy birthday. Gambar. oh gambar. Bila aku bakar sini memang auto ni bakar.